Sebelum ini tulas sebuah rakaman video seorang pempengaruh dan juga merupakan seorang peniaga iaitu Kida Krip yang memuat naik sebuah video permohonan maaf daripada seorang wanita yang mengkritik krip yang dijualnya. Dalam rakaman tersebut, wanita itu memohon maaf atas kesalahan mengkritik produk Kida Krip. Namun, reaksi yang diberikan oleh Kida Krip mengundang rasa kurang senang di kalangan netizen. Apatah lagi tindakan Kida Krip yang mahu menyaman wanita itu di atas kesalahannya yang mengkritik krip jualannya. Terkini, menerusi perkongsian seorang TikTokers di laman TikTok miliknya, TikTokers itu turut mengecam tindakan Kida Krip yang dianggapnya agak keterlaluan kerana tidak boleh menerima kritikan daripada orang lain. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Hari saya Nur Jamila binti Syahari. Saya panggilan Tata lah daripada Starting Krip lah. Saya mohon maaf lah kepada Kida apa yang dah saya buat kesalahan sebelum ni. Untuk penjelasan semuanya, saya minta maaf banyak-banyak lah. Ujung rambut hingga ujung kaki lah. Orang kata banyak yang kata kesilapan yang ni lah. Saya pun tak sangka benda ni akan jadi macam ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Minta maaf sangat-sangat itu. Saya tak sengaja minta. Tak sengaja? Tak sengaja pun nak buruk-burukkan nak masyarakat. Kamu ni panggil dah. Dan takkan berulang ke akan berulang? Dan takkan berulang lagi apa yang sebelum kesilapan sebelum ni lah. Dia pun dah mohon maaf. Dia pun tarik untuk saya panjangkan kes ni ke lawyer. So dia lah kata hampa ada beli produk Kida tak sedap ke, tak kena kat mulut ke, ada yang lagi sedap ke. Cukuplah setakat kita ataupun saudara mara kita saja yang tahu. Tak perlu kita up di media sosial untuk burukkan lagi company orang, sebab di bawah company saya ada banyak isi perut yang saya kena isi. Sekali lagi kita kata tak sedap ke, bagi tahu saya direct. Saya boleh refund duit hampa. Saya refund duit balik nah. Beli berapa paket? 2 paket Saya refund balik. Saya akan refund balik duit dia. Terima kasih semua. Mohon semua ambil pengajaran nah. Saya tak ada game customer, saya tak ada game orang, saya tak ada game siapa-siapa. Dunia saya dengan Allah Taala saja dan bisnes saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Aku just terpanggil lah sebab lately ni aku nampak banyak sangat kan lawyer-lawyer pun membuat berbagai-bagai nasihat atau apa tau berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan influencer ataupun pengusaha-pengusaha makanan viral. Okay? Korang bila korang bagi orang tu suruh review makanan kau dan makanan kau pula sampah, orang bagi review jujur, kau akan menggunakan perkataan law. Maksudnya, defamation. Kau cuba fitnah nak jatuhkan aku punya makanan, kau jaga perniagaan. Come on. Sabila kau nak maju, sabila kau nak terima teguran yang makanan tu betul-betul sampah. Kan? Tolonglah buka open minded bila orang membuat review, jujur review makanan kau, kata makanan kau tak sedap. Terima, perbaiki. Bukan sikit-sikit lawyer, sikit-sikit defamation, sikit-sikit fitnah, sikit-sikit menjatuhkan, sikit-sikit cuba memburukkan. Bila kau nak maju? Kalau tak, kau jangan bagi orang review makanan kau. Kau jual je sendiri, kau shop sendiri. Faham tak? Cuba menjadi orang tu berfikiran terbuka, terima teguran yang makanan kau tu memang tak sedap. Faham tak? Aku tak faham. Semua benda kau nak, semuanya nak indah-indah belaka. Bila kena tu sikit je kata, ni cuba menjatuhkan perniagaan aku. Aduh, masalah.